Pulau ni pernah jadi tempat pelindungan pelarian Vietnam. SK Kliwon. Dekat Terengganu, selain daripada Pulau Redang, ada satu lagi pulau iaitu Pulau Bidung yang cukup terkenal dengan aktiviti snorkeling dan juga scuba diving. Pada asalnya, pulau ni memang tak ada penghuni lah. Tapi disebabkan dia punya muka bumi dia yang berbukit bukau, jadi banyaklah nelayan-nelayan kita yang datang. Mereka berteduh dekat sini daripada ribut, daripada tiupan angin monsun. Tapi sampailah selepas Perang Vietnam, kerajaan Terengganu mereka isytiharkan untuk jadikan pulau ini sebagai pusat penempatan pelarian Vietnam. Pada ketika itu, seramai lebih 250,000 pelarian Vietnam yang datang dekat negara kita, dan sehingga kan pulau ini dikenali sebagai mini Saigon. Dan katanya keputusan yang diambil oleh Malaysia ini dianggap sebagai satu misi kemanusiaan lah. Tapi di sebalik sifat kemanusiaan ini, wujudnya satu isu yang timbul, yang mana nelayan-nelayan kita dah mula ada rasa tak puas hati lah. Disebabkan apa? Selepas daripada pelarian Vietnam ini masuk ke pulau ini, nelayan-nelayan kita ini dah tak dibenarkan dah untuk datang ke Pulau Bidung untuk buat sebarang any aktiviti perikanan. Masalahnya dekat Pulau Bidung ini dah dijadikan sebagai tempat utama untuk mereka candat sotong. Sehingga kan ada nelayan kita yang mereka ini dihalau lah oleh petugas-petugas Vietnam yang katanya seolah-olah nelayan kita ini telah menceroboh kawasan larangan. Sedangkan pada waktu itu nelayan kita cuma datang untuk berteduh saja, dan nak tak nak mereka terpaksa berteduh dekat pulau yang berdekatan iaitu Pulau Cendering. Berlaku juga satu isu yang timbul yang mana katanya ia telah mengganggu income lah nelayan-nelayan yang kita ini, yang mereka ini kerugian lebih kurang 2 juta ringgit setahun. Jadi Persatuan Nelayan mereka minta tuntut ganti rugi lah. Jadi sehinggalah pada 30 November 1991 kerajaan kita umumkan untuk tutup Pulau Bidung ini daripada dijadikan sebagai kamp pelarian Vietnam. Tapi cerita ni tak habis dekat sini saja. Rupanya pelarian-pelarian ini telah dipindahkan ke kamp pelarian Sungai Besi, dan angka ini semakin meningkat dari masa ke masa.